Tuan-puan, keuangan ni tentang behavior, tuan-puan. Dia bukan sekadar tambah tolak kali bahagi matematik, tak. Tentang behavior. Kita kena cari satu behavior, satu teknik yang kalau kita akan menang dalam jangka panjang. Dapat duit, beli emas. Nampak emas cantik, rasa nak simpan lagi, nak belanja, tak nak lah. Nak jual, sayang. Itu behavior kita pada emas. Ada duit, simpan emas. Ada duit, beli emas. Sedar-sedar ada 1 kilo. 1 kilo, RM100,000 tau. Tapi kalau saya ada RM200,000 dalam akaun bank, saya rasa RM200,000 tu tak bertahan tau. Kalau saya ada RM200,000 dalam akaun bank, mesti kereta saya selalu ada masalah. Kita rasa, kereta ni masalah, kita ni dah buruk, kita pun keluarkan duit, habis duit. Kalau ada RM10,000, handphone tu mesti ada masalah. Sekejap hang, sekejap nak kena update, skrin pecah, macam-macam kan? Sebab naluri kita pada duit adalah untuk dibelanjakan. Jadi, bila saya ajar orang simpan emas, dia dah selesai masalah pertama, kerja bertahun-tahun tidak ada tabungan. Lama-kelamaan tuan-puan, tabungan dia bertambah. Lama-kelamaan, hutang dia settle satu persatu. Hasil menabung emas, tutup hutang. Lama-kelamaan, tabungan makin bertambah, hutang selesai. Makin lama, makin kaya.